Qatadah ibnu Nu'man ataupun lebih dikenali sebagai Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Ksatria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan di kota Madinah dan juga meninggal di kota Madinah pada tahun 54 Hijrah. Di dalam kitab Al-Maghazi, Ibnu Ishaq mengatakan bahawa Asim bin Omar pernah menceritakan kepadanya ketika mana perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanah dengan busur beliau sehingga patah di bahagian siyahnya. Lalu ketika mana melihat keadaan ini, Qatadah ibnu Nu'man mengambil busur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ketika mana perang Uhud ini juga satu peristiwa yang sangat menyayat hati, ketika mana satu anak panah musuh telah mengenai mata Qatadah ibnu Nu'man sehingga bola mata Qatadah ini terkeluar dan tergantung di pipinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi dia nampak keadaan ini, bagi dia memanggil Qatadah ibnu Nu'man, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masukkan bola matanya Qatadah ini kembali ke dalam soket mata Qatadah ini, sehingga dikatakan bahawa mata Qatadah yang dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mata yang lebih tajam dan juga lebih jelas daripada mata yang asalnya. Jadi dapat kita simpulkan dekat sini bahawa besarnya pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di dalam menyebarkan Islam, sehingga sanggup untuk mati di medan perang semata-mata untuk kita sebagai umat akhir zaman untuk lebih dekat dan juga mengenali agama Islam. Marilah sama-sama kita belajar ilmu manhaj ini agar kita dapat lebih kenali, bukan sekadar sebagai sukan, tapi untuk mengenang kembali perjuangan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Dapat sesuatu, kongsi-kongsikan.